Kalau ni aku tu kampung Kawi. Kampung Kawi dia mana? Yang ini sama. Ini sama. Jadi baik. Dia macam kelak-kelak sikit kan. Dia kelak-kelak. Dia lorok 35. Ini yang hujan tak elok lah. Berapa 35? 26. Ha? 260? Ni gudang kampung eh? Ini dari mana? Boleh rasa? Mana tak? Rambutan sekilo kan? Rambutan sekilo 8, 3 kilo 20. Nak jom? Nak biji ke? Kalau biji macam mana? Jalan kereta. Sekilo 10. Ini sama, sekilo 10? Ini kahwin. Ini Kahwin. Ni isi dia tebal tak? Nyongin. Sederhana. Sederhana? Dia tak hentu kadang-kadang nyongin. Putih kuning? Campur. Campur? Sekejap. Timang tu tengok? 13. Mangkuk lah. Mangkuk. Boleh. Ni tu, makan. Tengok macam makan durian dengan Umi. Okey ke sini, mega ke sini? Boleh lah. Terlepas makan tangan nanti mesti meresap. Kita tengok. Orang tebal ni yang isi dia. Tepeng. Ini kahwin ke? Tak. Biasa. Oh ni biasa, kampung. Meh, duduk. Tak nak masuk tangan sini. Air tak ada. Ha? Tu dah. Dry ke? Tepeng. Sedap. Banyak isi dia. Makan ni tak payah. Bau macam susu-susu sikit. Ini macam ada lemak. Dulu tempat tak biasa. Sekarang ni mahal lah. Kan beli satu je lah ya. Nanti besok kita beli lain kan. Buat makan malam ni je. Tak nak tu. Dalam ni dah tak ada dah dia punya isi. Habis lah. Ni ada lagi ya. Ni ada lagi ni. Makan. Memang tak ada lah. Ya. Tak boleh makan lah. Buang sekejap. Tak ada ke? Tak ada kan, macam nipis Dia tak ada. kan? Dia ada. Lepeh je. Tak je. Apa dia? Rasa macam nak ambil. Ambil. Jom makan jom. Ha. Satu itu. Ambil lagi satu lah. Tak biar kau yang kita rasa yang sama. Kau yang bagi yang lain-lain rasa ya. Oh, dia tak sama ni. Dia sama lain pokok. Yang ni tak ada lah. Ni satu je lah. Ya. Kenapa dia kena ada punya duri eh? Satu-satu ni ya. Boleh ke benda ni? Try. Ayah rasa dulu macam keras. Hui. Tengok. Agak makan. Right. Macam mangkuk je. Dia makan dia kalau mangkuk dia tak ada rasa. Apa rasa? Itu sebab tu dia rasa dia pahit tu. Buat je lah. Kan? Tak sedap ni. Dah masak. Okey tak? Masak? Masak. Masak? Kan, dia macam mangkuk. Macam mangkuk. Macam rasa ni. Oi. Dia kurang, dia macam tak masak lah. Jadi tak manis. Dia separuh. Tahu keras separuh. Tengok. Kalau macam ni buat kuah je ni. Lain-lain pokok. Mana tak tahu. Ni lain separuh ni. Ha. Ni macam masak lah. Tapi dia, warna ni macam, dia bukan kuning. Ini pokok lain yang nipis. Yang tadi tu baik. Baik kan? Biasa dia lain sikit lah. Yang tadi tu the best. Cuba saya ni. Dah. Masuk tak boleh masuk lah. Siap.
Sedap. Ni dia dah macam Dia tak sedap ya? Yang ni sebab dia tak masak sangat, bukan tak sedap. Ya. Bukan macam keras sikit. Rasa susu bro. Ha? Ni rasa susu. Ni rasa susu. Ini yang dia rasa. Dia macam tak mau masak. Ini okey, ini tak. Ini okey, macam ada pahit sikit. Bungkus dek. Akak bubur ni. Rambutan tu okey tak? Lekang tak? Boleh try. Ada semua boleh try. Royan je tak boleh try. Saya seorang je makan. Lekang? Ha? Ada usang tu kan? Yang tu? Macam mana kira? Boleh bagi korang? Korang kita orang ambil ya? Masih boleh eh. Ha, berapa korang boleh? Tadi jam berapa tadi? Tadi 12 kan? 12. Berapa abang nak? Berapa yang nak? Mana? Mana? Yang tadi dapat kau 2 riang kan? Ha, berapa abang nak? Berapa bayar ni? Tadi yang tadi 12 ekor. 12 25. Kau bagi 30 terus lah. Boleh? 32. 31 lah, 31. 32 abang miskin saya miskin. Besok boleh datang lagi. Boleh lah. Habis dah kan? Ini yang campur ni? Ha? Ini yang masam tadi ya? Ha. Ya, Mak. Bukan masam. Dia kering pahit. sikit. Macam ni nak besok buang kat sana kot. Kita buang sini ke? Ni ada kira akuk lah. Ada. Tak hebat sangat.